Jadi budak-budak yang baru jadi menteri ni, tak usah ambil publicity atas nama Datuk. Bila saya buat kerja tu salah, jangan ambil publicity, cari orang lain. Jangan tertiti Datuk dan ambil publicity. Betul tak? Betul. Tak baik. Orang-orang muda-muda sekarang ni hormat orang tua. Yang kata itu haram, ini haram. Jangan berjumpa dulu. Mahkamah pun kalau nak jatuhkan hukum, kena siasat. Kau tak puas hati, pakai lawyer, fight. Betul. Kita boleh jatuh hukum ke? Syirik gorapat. Apa hukum syirik? Apa hukum gorapat? Macam Eri Jamaluddin kata, syirik Datuk ni syirik. Saya pun tak takut dengan dia. Letak jawatan sebagai menteri boleh lawan dengan saya. Dia pun bukan senonoh sangat perangai. Okay. Saya pun tak, saya cakap terang-terang, saya bagi tahu hari ni, Eri Jamaluddin, saya cabar dia. Tak letak jawatan dia menteri, saya letak jawatan Mahaguru. Kita try fight. Saya tampur macam buaya, dia baru tahu. Ini pasal apa? Dia cakap korang asam. Biadab. Sebagai Najib pilih dia salah. Saya akan perkara melarat, saya akan buat memorandum, saya nak jumpa Najib. Dan ada disilatkan rakyat kita lebih kurang 500,000. Saya pernah tentang menteri kali kelima masuk dia ni. Yang pertama Datuk Samad Idris. Masa buat Nasrul Haq. Siapa lawan? Ibrahim Azim menghadap Datuk Mahdi. Haramkan Nasrul Haq. Haram. Dia budak baru. Dia ingat saya baru setahun jagung. Orang kampung dia boleh gempar lah. Rembau. Kena bodoh. Ibrahim Azim jangan gempar. Saya kalau dia gempar, saya akan ambil tindakan mahkamah. Saya tujuan pertama, keadaan sekarang ni tak dapat. Kan? Kita kena bersatu padu. Berdoa apa bidang sekalipun. Minta dapat mereka yang termalang terjadi itu. Kita jangan betul-betul jari semua pihak. Semua pihak ada kebolehan menghadaplah. Pergilah ke airport. Pergilah tolong. Bagaimana seru Datuk Mahdi baru-baru ni. Usahalah kita beramai-ramai apa bidang sekalipun. Saya usahalah cara tradisional saya. Cara samolid. Cara saya buat bakui, bawa buah kelapa, bawa ini, buat tikar. Yang buat yang tikar terbang bukan saya buat, itu pemberita yang buat. Saya duduk. Bagi tengok sang kazam, dasi pula ni. Eloklah pun. Jadi saya tak kisah. Jadi yang sebenarnya Datuk pandangan Datuk begini. Yang sebenarnya kita rakyat Malaysia ni menteri ke siapa, jangan menuntut jari pada orang-orang. Kita bersatu padu, yang tersilap cakap, tersilap. Yang baru bangun cukup dalam tulisan, tangkap Ibrahim Azim, tangkap. Dia ingat saya budak-budak nak tangkap. Budak adik kamu ke? Yang ada ingat saya bomoh sengkit kampung. Ya, saya punya lawyer pun ada. Tadi lepas saya berbincang dengan lawyer saya. Kita nak sorat daripada yakin pada pihak dia, kita nak fight balik. Saya bagi Tuan Eri, kalau dia buat lagi sekali, saya nak saman dia 20 juta, 100 juta. Menjatuhkan imis Mahaguru Datuk Ibrahim Azim. Anak-anak murid saya seramai berapa juta orang, sanggup menghadap ke depan ke mahkamah. Kenapa dia tak tengok kulit? Dia ni, Eri ni, saya ingat dia gila lah. Semua orang musuh. Pemuda musuh, ini musuh. Macam mana Tan Sri Najib boleh ambil jadi menteri? Kalau saya jadi Tan Sri Najib, saya tendang dia macam bola sampah masyarakat. Dia kata, dia kalau voten dia kata, tangkap Ibrahim Azim, tangkap. Ibrahim Azim tangkap, ambil polis tangkap. Saya jangan buat macam itu, orang tua, tak baik. Kamu budak-budak beringus lagi. Baru perdana menteri.